Jika anda dibuang kerja oleh majikan tanpa sebab, apa anda akan buat? Anda akan lawan sampai habis atau anda akan biarkan je cari kerja baru? Sekumpulan pekerja pengawal keselamatan, mereka pilih lawan sampai habis. Mereka dibuang kerja sebab mereka buat laporan di Jabatan Tenaga Kerja atas majikan mereka tidak bayar gaji minima 1,500 dan juga tidak bayar OT. Selepas mereka buat aduan, majikan mereka buang kerja mereka. What? Tetapi, majikan boleh suka hati nak buang kerja staf dia ke? Jawapannya, tak boleh. Maka pengawal keselamatan ini, mereka tak berdiam diri. Mereka kata mereka ada hak nak lapor majikan yang tak ikut akta kerja. Majikan tak boleh suka hati je nak buang kerja mereka. Mereka lawan sampai ke Jabatan Perusahaan, lawan sampai ke Putrajaya. Mereka akhirnya berjaya dapat satu MOU antara mereka dengan majikan bahawa majikan harus ambil balik mereka masuk kerja. Disebabkan mereka berani lawan. Mereka dapat balik kerja dan akan masuk balik kerja pada 1 hari bulan 7 tahun ini juga. Ini adalah contoh terbaik. Berani lawan, berani menang. Jika anda dibuang kerja, adakah anda berani nak lawan Parti Sosialis Malaysia, Parti untuk Pekerja, Parti untuk Mahai?